Mitologi Suruhanjaya Penyihiran. Pada zaman dahulu, orang Barat sebenarnya lebih bertahayul berbanding daripada bangsa lain di dunia. Dalam tamadun Barat, era zaman gelap berlaku lebih daripada 2 kali berdasarkan perbezaan antara garis masa yang nipis. Fasa pertama bermula daripada selepas zaman pembubaran Empire Rom, diikuti oleh siri kempen Perang Salib. Fasa keduanya disusuli oleh era wabak hitam yang mengorbankan 1/3 jumlah populasi penduduk benua Eropah. Berbeza daripada 2 siri zaman kegelapan awal, tetapi yang ketiga ini adalah berpunca dari bencana kebodohan orang Barat itu sendiri. Di dalam sejarah, mungkin kita pernah mendengar peristiwa digelar Salem Witch Trial pada tahun 1692. Peristiwa yang terkenal ini berlaku kepada imigran awal Massachusetts di Amerika Syarikat. Perbicaraan penyihiran Salem ini membawa kepada hukuman mati terhadap 19 orang yang tidak bersalah. Mungkin angka sebenar jauh lebih tinggi daripada direkodkan. Mangsa didakwa di atas tuduhan mengamalkan sihir. Tidak hanya di Amerika Syarikat sahaja, gejala kebodohan ini turut berlaku di benua Eropah. Perbicaraan berlaku di wilayah Valais, menyebabkan 374 orang yang tidak bersalah dijatuhkan hukuman mati di atas pertuduhan yang mengamalkan ilmu sihir. Begitu juga berlaku di wilayah Basque, Portugal, yang mengorbankan lebih 7,000 nyawa mangsa yang tidak bersalah di atas pertuduhan yang sama. Jerman juga tidak terkecuali mengalami gerakan yang sama. Semasa perbicaraan ahli sihir, satu peristiwa perbicaraan mahkamah sihir diadakan di wilayah Bamberg dan Würzburg. Merupakan detik paling berdarah di dalam sejarah Jerman. Peristiwa di Jerman ini berlaku semasa musim sejuk yang ekstrim melanda Eropah pada tahun 1626. Semasa musim tersebut, berlaku bencana frost yang tidak dijangkakan, menyebabkan tanah menjadi beku, memusnahkan kesemua tanaman akibat suhu sejuk terlampau. Akibat bencana frost yang berlaku, mereka menyalahkan penyihiran menjadi punca bencana tersebut, sehingga membawa tertubuhnya Suruhanjaya Penyihir diadakan untuk membasmi golongan penyihir. Siasatan berjalan selama 5 tahun, ramai orang awam ditangkap tanpa bicara, menyebabkan pihak Suruhanjaya ini terpaksa membina sebuah lagi penjara khas untuk menempatkan mereka di atas kesalahan akta ahli sihir. Perbicaraan ini membawa kepada pelaksanaan hukuman mati ke atas 2,000 orang yang tidak bersalah. Daripada tahun 1627 sehingga tahun 1632, sebahagian besar daripada jumlah mangsa tidak bersalah ini adalah berasal daripada petani miskin. Malah paling ramai disabitkan dakwaan tak berasas ini terdiri daripada golongan wanita yang dianggap berat sebelah tangkapan tanpa siasatan. Mereka terpaksa melalui sesi perbicaraan. Kemudian mereka akan diseksa berkali-kali, dipaksa sehingga membuat pengakuan di atas. Tuduhan paling bertahyul pernah berlaku dalam sejarah Barat.